serabut. Kau memang serabut, Daus. Macam kena Daus ke? Kena Daus kot, tak kena. Belum sold out. Belum sold out. Tak apa. Okey je. Aku cakap kat dia sejam tadi. Aku cakap abang sejam. Tak apalah, kalau 3 jam tak apa pun. Kalau 3 jam tak apa. Masalah sejam 20, 3 jam 60 tu ni. Tak lah, biarlah 3 jam. It's okay. Kau rasa aku apa ni? Cuci tandas kat airport ni. Kau nanti kita pergi makan. Makan apa lagi, Daus? Baru lepas makan dia tu ni. Nanti kita pergi makan. Kau ni relax sabar. Aku nak balik rehat lah, ya Allah. Mana geng kau? Ya Allah, dia tak bagi aku balik lah, serabut. Mana geng kau? Oi, geng kau? Ni geng aku depan ni semua. Oh, mana ni adik Abang Anas? Ada Abang Anas, ya, dia anu kot, sebelah sana. Stop lah. Powerbank kecil tadi kau tak ambil? Power bank. Standby lah, yang kecil. Boleh ke? Boleh Nanti ke kasi ingat aku mau beli adapter. Aku tak ada masa nak ingatkan aku nak balik. Kau nak balik dah ke? Sekejap lagi kan aku balik, macam mana aku nak ingatkan kau? Kau check in hotel Syak lah. Kau tak payah peduli aku nak pergi hotel ke, aku nak balik rumah mak aku ke, aku nak pergi mana. Aku tanya kau sekarang ni. Kau settle kau punya kerja. Satu lah aku nak kau ingatkan aku. Aku nak beli adapter satu. Lepas tu aku nak beli power bank. Aku dah balik. Kau ada tak nampak aku punya airpod? Dalam beg. Beg hitam. Tapi tadi kau cakap tak bawa. Ha? Bawa kan? Bawa. Kau ingat aku bibik rumah kau, tanya aku semua barang. Takkan itu tak boleh. Boleh. Aku dekut sangat. Jangan ingatkan Daus tak ada, dah buang lah. Jangan balik. Dia semua ingat saya punya memori 2 TB. Adapter kau nak buat apa? Baik, aku تحسيت لي اللي بدات كان تقدر بس kau lepas kau check ini kau terus masuk ke? Tak, belum lagi. Dah pukul 12. وين يوريك كتكتنا Belum lagi, lama lagi. Pukul 2 baru terbang. Pukul 2 aku masuk dah siap. Aku dah boleh gerak dah. Kau nak makan dulu kau dengan aku. Nak makan apa? Kita baru lepas makan je, Daus tak sampai 1 jam. Makan kau nak makan apa lagi? Atau kopi-kopi ke. Sampai hati kau lihat. Astaghfirullahalazim. Cari sepasang kan ni kita lihat. Astaghfirullahalazim.